Festival Kartun Perpaduan ini mengandungi berbagai aktiviti yang kebanyakannya sesuai dengan bidang kartun. Di antaranya adalah pertama kita ada peraduan melukis dan mewarna, itu untuk orang ramai, peraduan mewarna dan juga peraduan melengkapkan lukisan kartun. Kemudian kita ada pameran, pameran 100 karya-karya kartunis profesional yang akan dipamerkan. 100 karya artis yang terlibat 50 orang dari berbagai kaum. Kemudian kita ada live sketch, iaitu sketch dipentas secara live. Kemudian kita ada caricature, siapa yang nak melukis wajah mereka, ya silakan. Kemudian kita ada doodle, sebuah aktiviti di mana kanvas terbuka itu akan diletakkan di situ, kanvas putih yang besar, dan setiap orang boleh mengambil bahagian, turut bersama melukis atau mencontek. Kemudian kita ada juga persembahan-persembahan seperti kuis kartun untuk orang ramai. Kita ada juga artis jemputan, seperti Marissa Yasmin dan Daniel juga akan datang. Dan aktiviti-aktiviti yang selain yang proaktif, yang maksudnya tidak begitu satu hala, dan juga ada jualan-jualan karya-karya kartun. Gerai-gerai akan di-set up dan akan ada banyak jualan-jualan karya, jualan buku dan jualan craft daripada kartun. Perpaduan ini adalah satu cabaran besar pada negara kita sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, dan usaha-usaha telah dijalankan. Tetapi kami, para kartunis, merasa kita dapat menyumbang ke arah menyatupadukan kaum di Malaysia dengan cara kami sendiri, iaitu dengan menggunakan medium kartun. Medium kartun ini saya rasa ada kekesanannya dan ada kesumbangannya kerana medium kartun adalah sebuah medium yang digemari oleh semua orang. Semua lapisan umur, semua kelas sosial dan semua kaum. Karena itu medium kartun digunakan dan kita mahu semua orang meminati kartun, suka kartun dan akhirnya mendapat mesej penting yang kami nak sampaikan, iaitu marilah kita sebagai rakyat Malaysia yang berbagai kaum ini bersatu padu. Beberapa nama besar dalam bidang kartun seperti Datuk I Muda akan ada, saya sendiri kalau boleh dikira besar. Kemudian ada kartunis caricature yang terkenal itu namanya Oli. Kemudian ada lagi beberapa orang kartunis profesional juga dari berbagai kaum, itu adalah tarikannya. Dan kerana mereka ini banyak melukis di dalam sosial media buat masa sekarang ni, inilah peluang untuk para pengunjung bertemu dengan mereka secara peribadi. Dan ada lagi juga satu tarikan menarik, iaitu kita akan ada ramai-ramai melukis seorang artis, iaitu artis sebut seorang tu, artis sebutan yang saya sebut dua orang tadi, Daniel dan Marissa Yasmin, akan dikelilingi oleh para kartunis yang akan melukis wajah mereka dan orang ramai boleh terlibat. Kalau orang ramai nak lukis pun silakan, kita bagi peluang supaya orang ramai dapat terlibat secara langsung dalam program ini. Begitu juga dengan aktiviti-aktiviti yang lain, silakan, sebab kita memang nak buat program ni secara interaktif yang sebaik mungkin. Jangan takut untuk mengambil bahagian dalam acara melukis. Jangan menganggap bahawa kita tak pandai melukis. Setiap orang pernah melukis, jadi itu adalah satu bentuk lukisan. Jadi kita sediakan doodle untuk mereka datang, silakan. Kemudian ada peraduan-peraduan, dan peraduan melukis selalunya khaskan kepada kanak-kanak. Tapi kita ada satu kategori 30 tahun ke atas. Dan saya rasa itu yang jadi bakal menarik. Berbezanya festival ini berbanding dengan festival yang lain. Pengunjung akan berpeluang memiliki hasil-hasil karya yang dilukis secara live. Kita tidak menggalakkan menjual karya-karya yang dilukis sebelum itu. Jadi mereka boleh ambil secara live, contohnya caricature wajah sendiri ataupun aktiviti-aktiviti yang dilukis ketika itu, kita akan melelong. Dan ini saya memastikan syarat penting untuk artis-artis mengambil bahagian di dalam festival ini. Dari segi industri, mereka hanya boleh mempromosi karya sendiri. Ini adalah satu-satunya festival kartun di Malaysia yang menampilkan karya-karya orang tempatan, kartun
visual yang diadakan di Malaysia, dan di samping itu untuk menyokong kartunis-kartunis tempatan serta industri kartun Malaysia.